kerajaan nak expand lagi cukai SST ni kepada senarai barang dan perkhidmatan yang sangatlah panjang. Barang-barang ni adalah barang-barang yang kalau orang kaya beli, dia takkan terkesan pun kalau naik 5%, 10%. Tapi yang akan terkesan adalah golongan berpendapatan rendah dengan golongan berpendapatan sederhana. Sebab apa? Barang-barang ni adalah barang-barang keperluan. Ini bukan barang-barang tak penting. Kerajaan dia tambah senarai yang sangat panjang, 222 muka surat panjang kalau baca dokumen untuk senarai barangan saja. Saya nak tunjuk contoh barang-barang yang mereka nak cukai ni. Apple, orange, belimbing, ciku, lemon, rambutan, nangka, longan, betik, minyak bijan, minyak jagung, minyak kelapa, minyak zaitun, butter, yogurt, cheese, krim, ikan tongkol, sotong, kepah, kerang, kupang, ketam, jus orange, jus apple, coffee instant. Coffee instant pun dia cukai. Ini semua bukan barang-barang maha kaya. Kenapa nak cukai barang-barang ni semua? Ini adalah barang makanan, ini adalah barang keperluan. Kalau kita cukai barang-barang ni, kalau kerajaan cukai barang-barang ni, orang yang berpendapatan rendah, berpendapatan sederhana mungkin akan mengelak daripada beli barang-barang ni kalau dia mahal. Bila dia mengelak untuk beli barang-barang ni, akan memberi kesan kepada nutrition mereka, nutrition anak-anak mereka, sama ada mereka boleh membesar dengan baik ke tidak, cukup nutrisi ke tak cukup nutrisi. Benda-benda ni semua main peranan tau. Kerajaan kena fikir sebelum nak buat apa-apa cukai. Betul, nak tambah pendapatan negara ni memang kena tambah melalui cukai baru dan sebagainya. Tapi janganlah cukai barang-barang makanan macam ni. Nak cukai, cukailah betul-betul maha kaya yang selama ni kata nak cukai tu. Contoh saya bagi satu contoh mudah aja. Orang kaya yang boleh beli rumah 4 biji, 5 biji, kilang dan sebagainya, cukailah dulu, diorang punya harta dulu. Setiap rumah kedua cukai berapa, rumah ketiga cukai berapa, rumah keempat cukai berapa. Kasih diorang bayar cukai lebih dekat benda-benda ni dulu. Jangan suruh rakyat bayar cukai pada makanan dulu. Ada banyak cukai-cukai lain yang boleh buat. Ada banyak cara lain nak tambah pendapatan negara tanpa menyusahkan golongan pertengahan dan golongan yang berpendapatan rendah. Saya tak tahu apa nak cakap pasal kerajaan ni. Sebab mereka tak habis-habis cakap nak cukai maha kaya, nak cukai maha kaya, nak cukai maha kaya. Tapi lagi sekali cukai ataupun langkah yang dia buat tu memberi kesan kepada golongan pertengahan dengan golongan pendapatan rendah. Tak lama lagi subsidi petrol akan diselaraskan semula. Harga elektrik akan diselaraskan semula. Baru-baru ni kes LPG dan sebagainya itu pun belum settle lagi perbincangan. Masih tengah hold lagi. Benda ni semua akan naikkan harga barang-barang yang akan dekat dalam negara ni. Tapi tambahkan lagi dengan 5%, 10% cukai ni, berapa banyak lagi harga nak kena naik? Sekali lagi saya cakap, golongan kaya tak akan terkesan. Setakat orange naik 5% ni dia tak kisah, dia bayar je. Apple naik 5% ni dia tak kisah, dia bayar je. Ikan tongkol naik 5% dia bayar je, dia tak kisah. Yang kisah ni adalah golongan berpendapatan pertengahan dan golongan berpendapatan rendah. Saya ulang banyak kali dah ni, pendapatan pertengahan dengan rendah. Saya banyak kali ulang. Sebab apa? Memang akan terkesan. Ini dah bukan tahap nak claim janji-janji lama dia nak turunkan harga dan sebagainya tau. Ini dah tahap kita minta tolong janganlah buat benda-benda menyusahkan rakyat. Itu je.